Hai, Assalamualaikum. Salam sahabat YouTube. Okey, hari ni kita nak buat recovery sikit. Lori belakang ni sangkut. Jadi untuk kereta Kia ni saya pasangkan dekat sebelah kanan, sebelah kiri driver, sebab dekat lori kita punya cangkuk tu ada belah kanan. Jadi pin saya pasang terbalik kan, sebab kalau dia nak terucuk pun dia jatuh ke tanah, dia tak terbang. Yang ni selepas kita ketatkan, kita longgarkan balik dalam satu kali pusingan lebih kan. Satu kali pusingan setengah kan, sebab dia nanti untuk mengelakkan daripada dia punya pin ni terus lock. Jadi sekarang kita tengah tunggu kunci lori ni kan, driver dia tak bawa kunci. Untuk gear kita akan pakai sama ada gear 2 ataupun gear L. Yang ni kita pakai low. Bismillah. Oh, kamera ni tak dapat ambil gambar lori kat belakang. Sekejap. Sekejap sikit. Tak ada jalan kat lori. Jadi biasalah. Okey. Kita pakai low. Okey, sampai. Ya, dekat kandang ni tanah dia hancur. Saya dah nak buat shot je. Tak apalah. Video kali ni video dalam keadaan 1x1 lah. Cubaan nak tarik lori masuk ke kandang lepas sebab lori kosong. Ni nak kena tunggu dia sampai dia loading lagi 7 ekor lembu kan. Lepas tu tak tahulah larat ke tidak, kodok ekor touring nak tarik kan. Harap-harap tak sangkut lah kan. 7 ekor dah naik. Kita jalan dulu, kita tunggu lori ni lepas ke tak. Cerita dia memang tak lepas lah lori tu. Kena reverse balik. Tak tahulah lepas ke tidak nak tarik ni. Ada berapa? 6 ke 7 ekor lembu ni. Alhamdulillah selesai kan. So sebabkan lori tu pun dia taklah sangkut teruk sangat, dia pun ada momentum. Jadi kita bolehlah tarik lembu, lori yang muatan dia penuh dengan, bukan penuh lah, separuh dalam 6 ekor lembu. Jadi itu je lah konsen saya pada kali ni kan. Okey, saya dah ada kat rumah kan. Saya lupa nak bagi tahu tadi. Yang ni bukan snare strap, dia recovery strap. So kalau nak pakai dia, kita tak boleh sentap-sentap dia kan, macam pakai snare strap kan. Dia boleh sentap sikit-sikit je kan. Kalau kita reverse sikit bagi dia kendur, kita sentap boleh kan. Tak boleh nak reverse sangat, betul-betul sentap ni tu tak boleh, putus dia ni. So dia punya rated yang saya pakai 7 tan, 7.7 tan
kan. So recovery strap yang bagus biasanya dia ada label kat sini lah. Mana entah, adalah instruction dia apa semua tu. Dan yalah, kereta ni kena basuh lah. Ini selut-selut kandang ni capung ketek lembu.